Assalamualaikum, dan kita bertemu kembali pada hari Jumaat, hari last untuk satu minggu. So tadi Gold ada news baik, aku tunjukkanlah ni sifat-sifat Gold yang macam-macam beragamnya. Jadi yang paling penting adalah kita tadi aku ada bagi share video dalam YouTube yang macam mana teknik-teknik untuk entry. So yang ini adalah sebahagian daripada teknik-teknik untuk entry juga. Pertama sekali aku buka M15 atau M5. Dekat sini kita lihat terdapat lebih banyak support dan resistance. So dalam keadaan begini kita fikir price akan pergi ke atas pada mulanya. Sebenarnya bukan Ini adalah tricky daripada player-player big trader. So apa yang berlaku adalah kita telah melihat dia berlakunya resistance dan resistance di sini. So kemudian apa yang berlaku, price cuba untuk gagah untuk manipulasi di kawasan tersebut menjadikan resistance yang banyak. So apabila dia menjadikan resistance yang banyak, ini menandakan dia cuba nak test sampai dia tembus. Sebab kawasan ini adalah kawasan, kalau kau tengok belakang, adalah kawasan apa? So ini adalah kawasan drop base drop. Ada lagi apa lagi kat sini. So ini nak kena lebih jelas. So kenapa price tu pergi ke atas? Nanti kita tengok penyebab dia. So kita nampak ada drop base drop, bertemu pula resistance dalam satu baris yang sama. Kemudian berlaku lagi resistance yang banyak bertubi-tubi bertubi-tubi dia punya resistance. So di sini adalah zone resistance ataupun dipanggil manipulasi lah, senang cerita. Atau fake out lah, mana tak kisahlah, sama je lah. Manipulasi pun boleh, fake out pun boleh, apa-apa je kan. Jadi aku tak kisah nak letak apa-apa nama tu, tak ada masalah bagi aku. So yang penting faham. Dia nak faham je. So bila faham senang kan. Bila faham jadi senang. So di situ dipanggil manipulasi lah kawasan zon tersebut. Okey, selepas manipulasi, press cucuk atas tempat dua kali dia buat cucuk atas, dia ambil apa? Di sini lah baru kita nampak apa yang ada kat dalam ni. So kalau kita lihat pada sini ini adalah kawasan double maru, tak silap aku ni. Tapi kalau kau buka, kita zoom dekat sikit lah. Mana tadi tempat dia? Ni tempat dia. Di mana press dekat sini banyak ni ada double maru, ni ada low. Cuba tengok betul-betul lah. Apa yang ada king ke sini? Dekat tengah-tengah ni ada hidden base. Di sini ada double maru, lepas tu ada support. Ada support kat sini. Ada resistance belakang, sama baris, semua sama baris. Ni ada cucuk atas, cucuk bawah lagi ada. Kawasan ni dia ambil betul-betul zone sini. So aku memang target dia akan sampai sini. Dan stop loss aku betul kat sini. Kalau tidak, memang dia langgar stop loss, memang aku tak dapat apa-apa. Sebab aku dah tunggu lama sangat dah. Aku cakap, bila nak terjun-terjun? Tak terjun-terjun juga. Apa sal macam ni? Apa sal macam ni kan? Tapi stop loss aku dah standby kat atas. Betul-betul dekat dia punya. Betul-betul juga. Kalau shadow ni langgar aku punya stop loss, kira aku tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa langsung. So bila aku tengok belakang ni ada double maru, aku setkan kat sini je. Jadi aku anggap benda ni kalau kau buka M1 kau nampak macam QMTR sell juga. Sepertinya begitulah. Tapi ini ruangannya besar bukan kecil. Tak ada. Ada kat sini ada drop base drop. Punca penyebab dekat M1 je ada drop base drop. Bukan QMTR, sorry bukan bukan. So itulah sebab punca-punca dia. Drop base drop biasa ada kat sini. Lepas tu apa yang ada kat dalam ni yang sama baris dengan dia. Aku pun tak pasti, tapi aku memang letak situ lah aku punya stop loss. So kalau kau tengok, kita zoom out sikit. Baik, macam mana aku cerita pada sebelum ni tadi, video yang berikut sebelum-sebelumnya, aku ada melukis dalam peta ni, betul tak? Aku ada melukis banyak, betul kan? Aku cerita tentang macam mana setup tu dia berlangsung menurun sambil menyambung-nyambung. Dia terus bersambung-sambung. Dia bersambung-sambung. Dia turun sampai bawah ni, turun lagi sampai bawah ni. Lepas tu baru dia naik atas. Lagi dia buat lagi manipulasi kat sini. Dan kat sinilah tempat dia dan terjun terus lagi sekali. So aku dapat bertahan lama juga, tapi ni tak pasti sebab dia dah melengkung. Jadi mungkin minggu depan ada kenaikan semula lah. Dia nak bagi balance balik. Kalau tak dia turun saja, memang dia nampak lain lah. Macam tak kena lah kalau turun saja. So sekarang ni macam ni lah. Aku buka M1. Now kita buka M1. Aku dah alihkan dia ada center kat tengah, supaya aku nak nampak dia punya keadaan naik dan turun. Jadi tadi aku ada entry lagi tau. Tapi aku dah close.
Aduh, menyesal pula aku pergi close. Tak apa, macam ni. Aku tunjuk je lah. Tadi aku ada entry dekat kawasan sini. Sorry lah kawasan sini aku ada entry. Bila aku masuk kawasan sini, mula-mula aku ambil di atas. Di atas tu dekat atas sini lah. Atas tu kat belakang ni. Aku mencari apa? First kali aku cari support resistance. Aku garis. Sebelum munculnya downline tersebut, downline ataupun trend down, ataupun downtrend lah. Aku dah nampak dia buat low kat sini. Aku tarik terus je. Aku marking. Aku marking siap-siap. Secara kebetulan price memang masuk kat kawasan zone tersebut. Ni M1. Aku main dekat M1. M1 je. Bila aku dah nampak dia masuk dekat zone tersebut, aku siap saja untuk entry sell lah. Aku entry sell kat sini. Pada mula aku entry sell kat sini. Tu kat sini. Sinilah aku entry sell mula. Lepas tu dia kan nak patah balik. Dia nak patah balik, aku close, aku tunggu kat sini. Aku entry lagi sekali. 2 kali aku entry. 3 kali. 3 layer aku entry. So now price dah turun sampai bawah. Dan aku jumpa lagi low. Aku garis lagi. Sebab aku tahu dia akan pergi kat low ni nanti. Dia akan pergi balik kat low. Di sini aku masuk lagi. Ni, satu lagi aku masuk. Tapi kena hati-hati. Ini adalah resistance dan resistance. Kejap lagi price datang, dia akan cari kat sini balik. Dia masuk zone asal balik. Aku takut lagi dia membolak balik bawah ni. Tahu-tahu dia dah buat resistance pertama, resistance kedua kan. Dia buat sini, dia hold kejap. Nanti dia naik lagi sekali ke atas. Tak tahulah maybe nak jadi pertukaran arah ke apa ke. Tapi ni M1 ni sekejap sangat. Di sini dia akan ambil. Ni adalah kawasan fake out ataupun liquidity. Pun boleh juga mana-mana lah, ikut kau punya selesa lah. Ini pun boleh. So price pasti akan turun balik. Mesti akan turun lagi. Tapi kalau dia melantun, dia terus dekat situ sideway, tu jaga-jaga, takut perubahan arah akan berlaku. Bila perubahan arah akan berlaku, sebab di sini ada support, ada resistance, dia naik atas ni, dia turun lagi. Lepas tu dia naik semula kawasan ni. Ni ada tanda-tanda dia boleh pergi kenaikan. Tak pastilah, sebab aku biasa tengok macam tu lah. Kalau dah tembus shadow ke body ke, dia tembus dengan body sekali kat atas, kalau dia patah balik ke bawah tu penanda hint panggil. Dia memberitahu amaran. Lebih kurang gitulah. So ini apa yang aku dah cuba dengan cara aku trade. Beginilah. Harapnya berpuas hati lah. Aku tak tahu